Ayah, boleh tak adik nak beli kasut dalam kedai Tok Bandar ni? Untuk adik semuanya boleh. Jomlah. Jom. พ่อครับผมก็อยากได้รองเท้าเหมือนกันครับ Su, sebelum ayah will lutut terbaik kau Su, baik Su kacak malik. Ayah tak faham. Orang nak kasut juga. Su, kasut adik banyak rumah. Lagipun kaki adik dengan kaki Su, serupa je ke? Adik tak sipakan hati, Su ambil lah. Paknya nak duit je. Banyak lagi ayah nak pakai duit. Dah lah ya, tak payahlah layan Su ni. Ayah, jom lah ya, jom lah. Jom. ผมซึ้งใจมากครับพ่อทำแบบนี้ Ayah, adik nak beli kasut ni boleh? Berapa tu? 100 lebih je. Oh, murah je. Okey, boleh lah. Boleh? Terima kasih ya. Su ya. Ya, berapa kasut adik ya? 100 lebih je. Mahal ya, orang nak duit ya. Adik kan kecil lagi. Tak apalah dia nak harga berapa pun. Orang nak agak ya, 30 ya. Kan ayah ya dah adik. Kasut adik banyak kat rumah. Nanti adik tak pakai, Su ambil lah. Orang nak pakai buat training. Training gapo kat Su? Nak training Muay Thai, nak gocong dengan beracancai. Su, peracacai tu, ayah icik lengo ya. Adik gapo boleh belakang, orang nak tak boleh. Weh, budak kenapa? Maaf bang, saya tak sengaja. Basah budak. Mau apa adik aku? Adik mu tempat aku dulu. Kamu nak tanya? Ha? Mu ni? Tak nak bang. Aduh, no. No. Su, terima kasih Su sebab selamatkan adik. Pan. Kalau tak ada Su, naya adik kena belasah. Disebabkan Su tolong adik juga, adik nak hadiahkan kasut ni untuk Su. Terima kasih adik. Su boleh pakai kasut ni masa Su training. Nanti fight dengan peracancai, Su tumbuk kuat-kuat tau. Baik adik. Mari adik, mari kita pergi bayar meh. Mana? Hok mana nak tumbuk nak kuat ni? Okey. Mana? Parah tak, cik? Dok, kita nak bayar kasut. Bagi kaunter. Nak bayar.